Okey, hai empor, selamat pagi. Pagi pun nak tengah hari dah. Teman Bubi dia terjumpa mesin padi lekat. Mesin padi lekat dekat tang mana tang ni? Matan 3 ke Pekan Darat, Simpang 4 Matan Buluh ke apa ni sini. Padi elok ke? Padi elok boleh. Beri padi elok ke? Tapi dia lekat. Tak tahu dia terlekat macam tengah, dia tak lekat penjuru batas bendang pun, dia tak lekat penjuru batas bendang, dia lekat tengah bendang kita tak tahu kubang pun dah, kubang bawah tanah tak kerah. Tapi padi tengok elok kan boleh. Tak apa, kita try tengok. Tanggung kayu ah. Okey. Okey. Oh dia. Okey, kita zoom tengok. Tu dah nampak dah. Oi, kuat elok. Sebatang tanggung dah seorang ah. Oh dia. Boleh gagah. Bukan biasa-biasa, aku belah ke apa. Dah aku memang dia biasa buat kerja dah ni. Dia mesin padi robot dah. Dia mesin padi 8060 kot. Dia nak bantu dengan 1545. Dia lekat tengah. Dia tak lekat penjuru tepi batas apa, kepala awak apa. Dia tak lekat. Dia lekat tengah. Tak tahu kubang pun dia tengah ni. Kadang-kadang driver pun kalau boleh tak nak lekat. Tapi dah depa pun kalau cuba elok dah lekat juga. Tak boleh buat apa. Tak apa, kita try tengok dekat. Kubang tu dalam kat lah, tengok macam sengit sebelah. Dia sengit sebelah. Kalau boleh driver pun tak mahu nak lekat. Itulah lekat juga. Selalu nak lekat ni dia lekat-lekat tepi-tepi batas tu lah. Tepi batas kepala awak. Penyuruh-penyuruh batas. Tapi yang ni pelik ke lah dia lekat ni. Weh, kita tengok bekas bekho pun dia dah. Bekas bekho ni. Dia bekas bekho. Rasa bekho mai dah. Dia jadi mai dah. Dia berkubang ni. Weh, bekas berkubang. Bekas tayar bekho mungkin mai dah semalam ke apa tak tahu lah bila kan. Teman Movie pun mai lepas kejadian ni. Lepas kejadian lekat. Ramai kat dah. Ramai dah nasib baik depa pakat-pakat tolong kan. Tidak boleh gagah ni. Dia selut lihat. Bekho dia cuba dah korek kot. Dan mungkin dia cuba korek-korek cuci tepi kot. Kalau nak tarik mungkin tak boleh. Dia jadi kubang-kubang liat ni. Abang kita tak apa, abang kita rehat dulu saat dia tanggung kayu tak penat kat tu. Boleh gagah kat tu. Okey. $8060. Bekas bekho mai dah ni. Dia bekho mai dah. Mungkin dia tak tahu, takut dia cuci-cuci ke apa dulu kan. Ni bekas bekho mai dah. Tak apa dah. Bekho mungkin mai cuci lah kot. Dia korek-korek. Bekho dia mai cuci-cuci korek. Tak apa dah. Dia nampak dah terak-terak apa, nampak tidak, mungkin dia tenggelam lagi dalam kot. Boleh gagah tak? Dia nak starter pun dengan tangan orang mesta. Lubang ni tak boleh agak abang. Kalau boleh tak mau lekat. Tapi dia jadi kubang tengah. Mesin cumi. Oh, 70. Oh, biasa lekat kat lah tengah ni nah. Selalu nak lekat ni dia macam penyuruh-penyuruh batas, tepi batas bendang tu lah, pala atas tu lah. Tahun ni orang dia buat pula. Oh, dia lay tukar mesin padi, dia tak tahu tak boleh nak agak kubang no nanti. Boleh gagah. Reba. Aduk tak nak tak reba. Oh, duk belah tu. Oh, dia ni belah ni dalam kat dah. Belah ni boleh gagah. Dia macam terjun tu jatuh kubang. Apa dah tu ke? Oh. Ya bang, loh. Abang, mesti lepas kita rakam video. Oh, mesti. Apa mesti lepas kita rakam hak belum tu. Dah kita rakam ambil padi gitu lah. Rakam lekat 3 biji orang tak kayu. Oh, mesti yang tepi batas ban tu, tepi jalan besar. Aduh. Beli 45 kita nak tolong sungai. Jok ni tak boleh beli bang. Apa model kena tinggi jok. Ingat nak beli padi kan, buat video terjun parit, terjun sungai tak kerak padi tak. Tapi tak boleh kau bang. Gaji kau tak boleh. Model tak lepas kau. Tak boleh. Boleh dekat buat berita ni lah. Apa buat berita ni pun jadi. Boleh lah nak harap penonton betul lah kan. Buat berita lah bang, nak beli padi malah model tak dekang malah. Tak boleh pi. Dia Bali lah cendera ni.
Okey, depa dah cuba nak bubuh kayu dah. Depa nak lapik kayu. Depa tambah dengan tayar tu, depa ikat-ikat lagi dia tekan tanah. Dia boleh kenjui naik. Ha, tak apa dah. Ha, tengok kayu dia ada. Kayu mau batang kayu-kayu padat semua ni, kayu-kayu lama ni. Payah nak cari lah ni. Belah ni nampak macam mencabar juga sebab dia bawah pada tanah lagi. Dia tak tahu kubang-lubang apa tak tahu. Tapi trek nampak lah, trek apa nampak, poket nampak. Kira mungkin BO cuci kot semalam sebab bekas BO nampak ni. Kita try pergi tengok belah nu pula, trek belah nu. Kalau boleh rebom tak melekat. Kalau boleh nak kerak padi habis-habis belum depan tu ada lagi. Depan tu ada lagi padi. Kalau boleh rebom tak melekat, rebom tak melekat. Tapi dah terlekat kot nampak macam tu. Kena bawa naik kot, tak bawa naik pun nak kerak guna mesin padi lain pun nak kena bawa naik kot mesin padi nak lekat. Itulah. Cabaran dia kalau dia tak lekat dia rosak. Dia tak rosak dia hujan. Itulah macam-macam kot cabaran mesin padi ni pun tak nak beli kerak padi pun. Kalau boleh tak mau orang tu. Dia tak lekat. Hujan. Tiga tu kan. Beli gagah kot mesin padi. Dia mesin padi ni dia lekat depan kosong tapi tengok elok kot stiker dia line dia apa semua elok. Hak yang nak main bantu 1545. Tokeng mesin padi mana bang? Mesin padi Kedah. Oh, mesin padi Kedah main ni kerak padi kat belah Pekan Darat Matan Buluh apa ni. Ha, depa kerak ni tapi kalau boleh depa pun tak mau lekat. Okey dia nama mi ayam. Oh, tokeng mesin padi mi ayam tu. Oh, dia main biji gigi bila tarik mi ayam kaya. Oh, dia kaya. Tu noh kena main banyak biji tak apa. Oh. Apa ni lo ni semalam pun hujan. Malam hujan tapi itulah takut dia jadi tepun talah liap mengeliap ni, takut terjatuh kubang liap mengeliap pula, lekat pula. Dia tak tamat rantai ni. Dia nak tamat rantai. Abang driver kita bukan lama, bukan senang mana nak buat kerja mesin padi pun. Dia mencabar, dia tak lekat dah rosak. Dia kalau tak rosak hujan tak boleh buat apa lah kan, kuasa alam. Okey, depa nak tarik ke depan. Sebab nak tarik ke belakang tak boleh dah, takut terjatuh kubang lagi sebab dia tarik ke belah ni dia panggung depan. Tarik ke belah depan ni dia panggung depan. Oh tu yang depa nak tarik ke depan tu. Depa cuba dah yang nu buah kayu, yang ni pun buah kayu kan. Depa tarik ke depan, depa pergi tarik ke depan bagi dia kenjui naik terus naik ke depan ni. Okey, abang driver dia nak ni dah. Abang driver dia nak tambat sekali dengan tu. Tambat sekali dengan rantai tu. Ha, dia nak tambat siap-siap dah. Dia nak standby siap-siap, tambah rantai lagi dia kira bubuh kayu tu kira dia siap sedia dah. Dia bang driver kita dia bubuh nak tambah rantai. Okey, mesin padi dia nak kena main depan sikit. Dia rantai tak lepas. Okey, dia tambat tu kira tambat clear elok dah, tak apa dah. Ha, mesin padi dia main depan dah. Ha, mungkin boleh sampai dah kot. Rantai ni pun boleh gagah kot, besar. Dia besar dengan berat masuk. Tengok abang driver kita tarik pun boleh gagah lah dah. Ha penat dah. Okey, abang driver kita dia nak tambat dah rantai tu. Okey, dia nak tambah rantai. Lagi sikit bah, lagi sikit. Okey, dia kena main lagi sikit. Oh, dia main lagi sikit. Dia nak tambat tu nak kena pusingan ke. Lepas tu pusing, lepas tu dia nak tambat. Dia nak ikat rantai tu. Ayo. Wait. Tekan. Oh, dia nak kena go stand pula sikit. Okey, rantai cekang lah dah. Dia tarik bagi jauh sikit. Ha, dia nak tarik bagi jauh. Dia tak dekat sangat. Bagi dia ada jarak. Okey, kita tengok. Ha, rantai tu dia tak tarik lah. Panjang rantai ni kot lah. Ada panjang. Apa? Okey. Abang, rantai ni tengok berat besar ke dah? Berat ke ni? Berat dia jadi tebal. Boleh gagah kot dah. Nak angkat. Oh.